Walaupun Hairul Aming terkenal dengan kelembutannya, tapi beliau tetap tegas dalam memastikan restoran Rembayung sentiasa bersih. Kalau boleh, sehelai daun kering dalam restoran Rembayung pun Hairul Aming tak nak, apalagi kalau meja kotor. Tanpa buang masa, korang saksikanlah sendiri cara Hairul Aming tegur pekerja-pekerjanya. Meja berminyak ni, Kamal, my lab ni. Bertumpuk dua minyak ni, aku nampak kat sini. Ni kuih kenapa tak tutup? Kering nanti. Siapa buka? Cari siapa yang gatal tu. Syafiq, kenapa pokok kita terpelanting macam ni? Ini patah dah ke? Dah arwah dah, buang. Blind dah betul kan dah blind? Kering daun, buanglah daunnya. Ini kotak apa yang sebelah ni? Kotak paper bag? Aduh, kenapa kat sini? Pagi-pagi tolong tengok table mapping. So macam contoh yang ni nampak, meja ni dengan ni combine kan? Which is still tak combine lagi. 5 minit lagi customer nak masuk. So combine sekarang. Dua ni dengan dua ni. Syafiq, kat atas tu baby chair jangan letak sebelah kaunter Tu botol air spritzer siapa atas kaunter tu? Aku memang merhati daripada jauh. Boleh check table mapping every session dengan Zila Kertas semua ni lap dulu. Ni apa benda minyak ni? Cermin dah lap dah cermin. Menu ni korang kena lap juga tau. Sebab lama-lama jadi comot nampak minyak kat ni. Tak boleh ni, customer nak makan. Cari lagi Akmal yang mana berminyak, tolong lapkan Kipas on buat maksimum. Lepas tu blind ni turunkan sikit. Silau customer. Assalamualaikum. Cantiknya baju semua. Selamat datang. Dia dah ready ni dah. Kamera dah. F3 orang betul bang? 2 orang. Okay. So sebelum ni cucuk keluar lambat. So hari ni kita buat improvement. Korang tanya customer daripada luar. Dia orang ada plan nak order cukup atau cucuk tak? Supaya kita boleh key in awal. So nanti remark kat sini. Bila customer nak masuk pintu, terus key in dekat iPad supaya masuk order kat kitchen. By the time customer duduk, berapa minit, cucu dah boleh keluar. Saya tak order pun. Masuk air, lepas tu terus balik. Okey, silakan bang. Boleh pilih kuih dulu kalau nak. Kita hantar ke table nanti. Selamat jamu selera. Panas betul hari ni. Next. Kita check in flight dulu. Check in flight. Kau punya ayat selalu tergantung kat tengah. Ada plan nak order cukup atau cucu tak? Lepas tu kau senyap. Lepas tu baru kau cakap supaya keluar awal. Sambungkanlah habis ayat tu. Alright. Selamat datang ke Rembayung. Handsome baju abang. Meja kat atas boleh Alright. Jadi AJK kuih hari ni. Nak kuih yang mana? Kita baru add on yang ni, popia sira. Biasa saya akan recommend ni pulut tai-tai warna biru tu. Dia pulut bunga telang kat bawah, atas letak macam kaya telur. 2 cara berlauk Alright. Tu saja. Meja berapa? 47 kat atas Kita bagi hantar ke table Okay, enjoy.